Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahukah anda, rakyat mempunyai kuasa dalam menentukan hala tuju pentadbiran negara. Kuasa boleh dipilih melalui pilihan raya. Apakah itu pilihan raya? Pilihan raya di Malaysia merupakan salah satu demokrasi utama yang membolehkan rakyat untuk mengundi dan memilih wakil rakyat ke Parlimen dan Dewan Undangan Negeri secara sah dan adil. Ia merupakan mekanisme untuk menentukan kerajaan sama ada melalui pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Pilihan raya juga boleh didefinisikan sebagai salah satu elemen penting kerana membolehkan rakyat untuk mengundi dan memilih sesiapa yang akan menentukan hala tuju pentadbiran negara. Empat tujuan utama penting dalam pilihan raya. Tujuan yang pertama ialah memberi hak kepada rakyat untuk memilih kerajaan. Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang akan memerintah negara. Melalui proses mengundi, rakyat boleh memilih wakil rakyat dan pemimpin yang mereka percaya mampu untuk mentadbir negara dengan baik serta menjaga kebajikan masyarakat. Seterusnya, tujuan kedua utama pilihan raya ialah untuk membentuk kerajaan yang sah. Apabila parti politik atau gabungan parti politik yang lain telah pun memenangi kerusi majoriti dalam pilihan raya, mereka akan mendapat mandat daripada rakyat untuk membentuk kerajaan. Ini bermaksud mereka telah pun mendapat sokongan daripada rakyat dan iktiraf secara sah untuk melaksanakan dasar-dasar pentadbiran dalam negara. Pilihan raya yang ketiga ialah menjamin amalan demokrasi berparlimen. Dalam sistem ini, rakyat akan memilih wakil rakyat yang berada di parlimen untuk membincangkan dan membuat keputusan berkaitan dengan isu-isu penting yang melibatkan negara. Pilihan raya memastikan agar wakil rakyat yang berada di parlimen benar-benar dipilih oleh rakyat agar pentadbiran dalam negara berada dalam keadaan telus dan adil. Akhir sekali, tujuan pilihan raya yang keempat ialah membolehkan rakyat untuk menyuarakan kehendak mereka. Melalui pilihan raya, rakyat boleh menunjukkan sokongan ataupun ketidakpuasan hati terhadap pemimpin ataupun parti politik tersebut. Ini merupakan salah satu cara bagi rakyat untuk menyampaikan harapan dan keperluan mereka kepada kerajaan agar kepentingan dan kebajikan mereka sentiasa diberi perhatian. Terdapat 4 pilihan raya di Malaysia. Pilihan raya kecil, pilihan raya umum, pilihan raya negeri untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri dan pilihan raya parlimen untuk memilih ahli Dewan Parlimen. Saya akan menerangkan tentang badan yang mengurus pilihan raya di Malaysia serta syarat untuk menjadi pengundi. Di Malaysia, badan yang bertanggungjawab mengurus pilihan raya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. SPR merupakan sebuah badan bebas yang bertugas memastikan proses pilihan raya dijalankan secara adil dan teratur. Antara peranan utama SPR ialah mengurus, mengawal dan menjalankan pilihan raya di negara ini. Selain itu, SPR juga bertanggungjawab menyediakan daftar pemilih, iaitu senarai individu yang layak untuk mengundi. Di samping itu, SPR turut menentukan sepadan kawasan pilihan raya bagi memastikan setiap kawasan mempunyai wakil dalam sistem pentadbiran negara. Seterusnya, terdapat beberapa syarat untuk menjadi pengundi di Malaysia. Pertama, seseorang itu mestilah warga negara Malaysia. Kedua, berumur 18 tahun ke atas. Ketiga, bermaustatin di kawasan pilihan raya tertentu. Dan yang terakhir, individu tersebut mestilah didaftarkan sebagai pemilih. Pilihan raya dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang dianggotai oleh 7 orang, terdiri daripada seorang pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Perdana Menteri. Yang pertama ialah perbuaran Dewan. Pilihan Raya Umum PRU diadakan apabila Parlimen atau DUN dibubarkan. Manakala pilihan raya kecil PRK diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi. Yang kedua ialah proses penamaan calon. Lazimnya mana-mana warga negara Malaysia boleh mendaftar sebagai calon dan berumur 18 tahun ke atas. Calon memfailkan borang yang sesuai dan meletakkan deposit keuangan. Jumlah deposit berubah sejak tahun 2004 iaitu untuk bertanding kerusi Parlimen RM10,000 deposit diperlukan atau RM5,000 deposit diperlukan untuk bertanding kerusi DUN. Yang ketiga ialah berkempen. Tempoh kempen yang dibenarkan oleh undang-undang bermula dari tarikh hari penamaan calon sehingga hari pengundian.
Ia melibatkan kaedah konvensional seperti ceramah, bendera, poster dan kempen rumah ke rumah. Di samping itu, penggunaan meluas di dalam media sosial juga memainkan peranan yang penting. Manifesto pilihan raya biasanya dilancarkan semasa tempoh berkempen bermula selepas hari penamaan calon sehingga sehari sebelum hari pengundian. Manifesto diumumkan secara rasmi untuk menarik pengundi sebaik sahaja calon disahkan bertanding. Tujuan manifesto untuk menggariskan teras utama pembangunan dan kemakmuran ekonomi yang ditawarkan oleh parti-parti politik. Yang keempat ialah hari pilihan raya. Pada hari pilihan raya, pengundi berdaftar boleh membuang undi untuk calon pilihan mereka di pusat mengundi yang ditetapkan. Pusat mengundi ini biasanya di sekolah atau pusat komuniti yang telah ditetapkan pada hari tersebut. Aktiviti persekolahan akan ditangguhkan sementara untuk memberi laluan pada hari mengundi. Yang kelima ialah proses pengundian. Warga negara Malaysia yang telah berumur 18 tahun ke atas secara automatik didaftarkan untuk mengundi. Selepas pengesahan identiti di pusat mengundi, setiap pengundi menerima 2 kertas undi, satu untuk kerusi parlimen kawasan itu dan satu lagi untuk kerusi DUN di wilayah persekutuan di mana tiada DUN dan negeri yang pilihan raya negerinya diadakan pada tarikh yang berbeza. Setiap pengundi hanya menerima satu undi untuk kerusi parlimen. Setiap pengundi masuk ke reruai persediaan untuk menandakan undi sambil mengekalkan kerahsiaan. Pengundi menandakan pada setiap undi calon pilihannya dengan tanda pangkah di sebelah nama calon dan simbol parti. Selepas selesai, pengundi melipat undi dan memasukkannya ke dalam peti undi berasingan untuk kerusi parlimen dan DUN. Yang keenam ialah proses pengiraan dan pengumuman keputusan pilihan raya. Selepas tamat tempoh mengundi, ejen pilihan raya menyemak peti undi sebelum pembukaan dan pengiraan. Setiap kertas undi mempunyai nombor siri di atasnya dan mereka diberikan secara berturutan. Pengiraan undi dilakukan dengan tangan. Selepas kiraan di pusat mengundi, kotak-kotak itu diangkat undi untuk pengiraan kedua. Jika semua calon bersetuju dengan pengiraan, maka ia tetap atau pengiraan semula disegera dilakukan di pusat pengiraan. Keputusan pilihan raya diumumkan melalui siaran langsung oleh stesen radio dan televisyen. Beberapa akhbar mencetak edisi khas untuk membuat liputan mengenai keputusan pilihan raya. Di kebanyakan kawasan pilihan raya, keputusan akan keluar pada malam hari pilihan raya. Di beberapa kawasan luar bandar dan kawasan pilihan raya yang memerlukan pengiraan semula, keputusan mungkin tidak diumumkan sehingga keesokan harinya. Saya akan menerangkan tentang kepentingan pilihan raya dalam sesebuah negara. Pertama, pelaksanaan demokrasi. Pilihan raya sangat penting kerana ia menjamin hak rakyat untuk memilih pemerintah. Melalui proses ini, rakyat boleh menentukan siapa yang layak mentadbir negara. Hal ini merupakan asas utama dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kedua, hak menentukan pemimpin. Rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil rakyat dan kerajaan yang dipercayai. Pemimpin yang dipilih ini akan menguruskan pentadbiran negara dan juga kerajaan negeri supaya kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Seterusnya, suara rakyat didengar. Pilihan raya menjadi satu mekanisme yang penting untuk memastikan pandangan dan kehendak rakyat diambil kira. Selain itu, mewujudkan kerajaan yang bertanggungjawab. Apabila pemimpin dipilih oleh rakyat, mereka perlu menjalankan tugas dengan baik kerana mereka bertanggungjawab kepada pengundi yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. Akhir sekali, memupuk semangat patriotism. Pilihan raya memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan masa depan negara. Proses ini juga dapat menyatukan pelbagai kaum dan meningkatkan semangat perpaduan. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan satu proses penting dalam sistem demokrasi kerana ia memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mentadbir negara.